Artis ke jawapan dia? Tak kenal no? Sedih. Oh, Aiman Zino. Ku ini benci ini. Mati, aku tahu mati je lagu dia. Kau rasa? Okeylah, aku rasa dia penyanyi. Oh, inilah Hakim Rosli. Hai Hakim Rosli. Kelas. Oh, ini artis ni aku tahu. Artis ni aku tahu. Aku tahu nama dia. Tushi. Tak kenal dia. Tapi muka artis lah. Artis ke? Oh, dia lah Christina Bunim. Tak pernah dengar. Sorry Christina. But you are very artist look. Muka macam Remisa. Betul tak? Tak kenal. Oh, lagu tema Suri Hati Mr. Pilot. Oh, aku tahu nama dia. Michael Joy. Mai aku tak kenal. Sedih kan? Kau sedih tak kau jadi artis Azwar Ali tak kenal? Aku ni diva tau. Siapa ni? Tak kenal. Oh ni lah Rohaini. Oh, yang muka macam Nora Danish tu. Tengok dekat mata ni tak nampak. Yes, Rohainis aku kenal. Sorry lah Rohainis. Mata Tok Wan ni dah reput. Yes, I know her. Cher. C-H-E-R. Tak kenal dia. Acah orang putih tak kenal. Oh, ni lah Kendall Jenner. Supermodel. Oh, dah bukan zaman apa Kim Kardashian dah tak ada dah. Oh, adik Kim. Itulah betul lah juga. Kalau orang putih ni kau tak payah tanya aku lah. Memang kosong lah. Memang aku terkeluar daripada catat. Yang ni I like. Sebab ada janggut, ada jambang. Kau rasa tapi sorry tak kenal. Oh, ni lah One Direction. Because I got two direction. So I cannot. Aku betul dua je so far kau. This is very weird. I don't know her. Because I think ini anak Donald Trump. Kau rasa? Oh, dia lah Ariana Grande. Yes, I don't know her. Are you artist? I will ask you direct. Yes, I'm a star. You are a star? Harry Potter. Yes, muka dia macam Harry Potter punya pelakon, tapi tak kenal. Oh, Emma Watson. Yes, I know this. Ini anak ikan ni kalau kau dapat. Korang tolong jangan edit. Ini zaman dia jantan tau. Kau jangan petikaikan. Kau kenal dia? Kau ada? Oh, Nala dah kenal nama dia. Nala dah kenal. Itulah Azwan Ali deh. Kau Azwan Ali pun kau tak kenal. Okey, kepada semua artis baru, jangan jadi artis sangka. Mulalah aku nak carut. Tapi sebenarnya ramai artis baru yang diva sayang. Because semuanya taste dimulai dengan Niloufar. I like. Lepas tu I like siapa tu, Fatia Latif. I like yang lelaki siapa yang sedap-sedap ni. Siapa nama dia? Siapa yang sedap tu? Syukri Yahya. I like. Walaupun lelaki orang. See? Walaupun dia artis baru, I like. I tak pernah jumpa dia orang, tapi I like. Terutama yang tadi tu, yang nama dekat-dekat dengan Kal Syafiq tu. Baru tahu dia lah Syafiq Kal. So, why bother? Betul tak?